Jalan area Kelang ni nampak pula ada nasi ayam madu RM4.5 je. Assalamualaikum Kak. Akak jual apa ni? Nasi ayam madu RM4.5. RM4.5 je Kak? Iya. Kita saya satu Kak. Okey. Nasi ayam kita, nasi ayam madu. Nasi ayam madu Nasi ayam madu cuma RM4.5 saja. Oh, ada apa tu Kak? Murah. Ini ayamnya. Oh, ayam crispy. Kita letak madu. Oh, ni madu. Ini supnya. So, pada panas je Kak Panas-panas. Okay, ni dia nasi ayam madu RM4.5 je. Korang boleh tengok portion dia. Boleh tahan weh. Dapat sup, dapat sambal, dapat timun, nasi and then dapat ayam madu dia ni. Korang boleh tengok. Wah, boleh tahan besar weh. So, ini kita nak tuang dia punya sup dulu. Sup dia pada panas weh. Lepas tu, nak letak sikit dia punya sambal. Okay. Cuba kita rasa dengan dia punya ayam madu sekali. Bagi aku nasi ayam dia just nice, memang sedap dan sambal dia pun tak adalah pedas sangat. Dan ayam dia paling aku suka lah, ayam madu dia tu. Terasa kan lemak-lemak madu dia. And then kat sini juga korang boleh add on air RM1 je weh. RM1 besar ni korang tengok. And then free refill lepas tu. Yang aku ambil ni air cincau ada selasih. So kalau korang nak dapatkan nasi ayam madu RM4.5 banyak macam ni dan sedap, korang boleh datang dekat sini, dekat LAN Nasi Kukus Viral Kelang. Apa pun, jom kita.